salam dia. Salam kosong. Salam terima kasih. Terima kasih je. Terima kasih. Kita salam masuk kampung je. Okey. Lepas tu cerita dia tu ada hari kalipat bodek lagi hari tu. Ya, Hari hari dengan Tony tu semua membayangin. Ha. Main ikut Pak Ridwan. Itu masa itu dia ikut apa dia? Ayah Harry dia, Cik Rizwan dia dekat Pulau Banting kan mana? Pulau Banting. Pulau Banting lah ya. Berapa lama dekat situ? Situ lama juga, dekat 4 tahun juga. 4 tahun. Selalu memanah show jabatan, show luar. Masa tu Mama kerja Kuala lah. Aku di masa tu JOA. Oh JOA. JOA di Shah Alam. Oh JOA di Salah. Jadi aku Kelanjan Shah Alam. Oh. Itulah selalu ikut fan. Selalu yang kalau yang event JOA dimain, selalu HQ panggil lah. Oh. Lepas tu HQ panggil, dorang panggil aku buat lagu untuk jabatannya, lagu tema sekarang kan. Kalau lagu tema sekarang ni Tugas Mulia tak aku lah buat. Oh, Mama yang buat. Aku komposer sekali. Mama buat lagu, buat lirik yang mana? Lirik ada member lah seorang Razali. Lagu tu lagu Mama. Lagu aku, lepas tu aku main keyboard semua. Lagu tu memang gambar menusuk kalbu lah kan. Masa tu yang baru ni ada orang buat tapi dah gambar kurang menyengat lah. Oh. Aku masa tu ikut choir jabatan, mau nak main aku main live aja. Masa yang main lagu jabatan tu main seni ke? Seni main. Rakam seni Rakam seni masa tu mana canggih. Oh, canggih rakaman kan. Mana canggih. Tape aja dengan kawan aku Anan, suruh pembantu rakaman. Lagu tu KP yang panggil masa tu ketua pengarah kan Dr. Jimin Idris hantar surat pun. Masa tu kan kerja Shah Alam. Minta aku buat 5 hari buat dekat Gombak pula. Itu dia panggil rumah KP lama kan. Kan museum dah. Oh, museum tu. Itu belakang tu studio kami tu. Oh. Tu aku ikut band Gombak lama. Mula-mula banner dia